Selamat petang dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid. Hari ini kita akan mempelajari satu tajuk di bawah subjek Pendidikan Moral tingkatan 4 iaitu tajuk yang merangkumi di dalam bidang 5 iaitu insan bermoral. Tajuk tersebut ialah Unit 2 Peribadi Mulia Hiasan Diri. Marilah kita bersama-sama mempelajari tajuk ini. Murid-murid, pembentukan model insan yang berkepribadian mulia memerlukan penghayatan nilai, murni dan perkembangan diri dari segi penaklukan moral, emosi moral dan perlakuan moral. Kepribadian mulia bermaksud sifat baik dan terpuji yang dimiliki oleh individu. Kepribadian mulia ini dapat dibentuk melalui latihan serta amalan kesederhanaan dalam kehidupan harian, sehingga menjadi tabiat atau kebiasaan. Secara ringkasnya, murid-murid perlu memahami bahawa kepribadian mulia bermaksud sifat baik dan terpuji yang dimiliki oleh individu. Seterusnya murid-murid, mari kita kenal pasti apakah ciri-ciri individu berkepribadian mulia. Di sini, cikgu mahu kongsikan 6 ciri-ciri individu berkepribadian mulia yang perlu murid-murid ketahui. Ciri yang pertama ialah individu tersebut mestilah ikhlas dan jujur dalam tindakan. Ciri yang kedua, individu seharusnya mempunyai sikap sabar dan tenang ketika menghadapi kesukaran dalam kehidupan. Oleh itu, individu tidak patut untuk mempunyai sikap cepat berputus asa ketika menghadapi masalah. Ciri yang ketiga ialah seseorang individu hendaklah berpegang teguh kepada nilai moral dan juga agama yang dianutinya. Seterusnya, ciri individu berkepribadian mulia yang keempat ialah seseorang individu mestilah bersikap sederhana dalam pemikiran, pertuturan dan perlakuan. Oleh itu, kita sebagai seseorang individu tidak patut untuk bersikap keterlaluan dalam perlakuan kita. Ciri yang kelima ialah seseorang individu hendaklah melakukan sesuatu kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Oleh itu, kita mestilah melakukan sebarang perbuatan dengan ikhlas. Ciri yang terakhir ialah seseorang individu perlulah berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Oleh itu, diseru supaya semua individu di dalam dunia ini untuk sentiasa rajin melakukan kebaikan. Setelah kita mengetahui ciri-ciri berkepribadian mulia, marilah kita lihat bagaimanakah cara kita untuk mempraktikkan kepribadian mulia dalam kehidupan seharian. Cara mempraktikkan kepribadian mulia ini terbahagi kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara dan juga rakan sebaya. Cara mempraktikkan kepribadian mulia dari segi diri sendiri ialah kita perlulah menjaga batasan pergaulan dan bersikap pemaaf dan berani mengakui kesilapan. Cara mempraktikkan kepribadian mulia dalam keluarga pula ialah kita perlulah mendapat sokongan daripada ibu bapa dalam kehidupan dan juga kita perlu bersederhana dalam menyambut hari istimewa di dalam keluarga. Murid-murid, kepribadian mulia juga merupakan satu standard yang menentukan seseorang individu untuk menjadi insan yang baik. Kepribadian mulia dapat membantu individu untuk meningkatkan kualiti hidup yang diingini.
Mari kita lihat cara mempraktikkan kepribadian mulia dalam rakan sebaya. Kita perlulah menegur kesalahan rakan dengan cara yang baik dan juga kita perlu memberikan pertolongan dengan ikhlas kepada rakan sebaya kita. Di dalam masyarakat pula, kita mestilah dengan senang hati membantu mangsa bencana dan kita perlulah melibatkan diri secara sukarela dalam program kemasyarakatan. Cara mempraktikkan kepribadian mulia dalam negara ialah seperti kita perlu mengelakkan diri kita daripada melakukan penularan fitnah tentang negara. Selain itu, kita juga patut menjadi warga negara Malaysia yang dapat mengharumkan nama negara dalam pelbagai bidang sama ada di dalam negara maupun di luar negara. Seterusnya murid-murid, mari kita fahami apakah kepentingan berkepribadian mulia dalam kehidupan seharian. Kepentingan berkepribadian mulia ialah kita akan sentiasa melakukan perkara yang positif, iaitu kita sentiasa melakukan perkara-perkara yang baik yang disukai oleh orang ramai. Oleh itu, kita akan disenangi ramai sama ada oleh rakan-rakan kita, keluarga kita maupun jiran-jiran kita. Keadaan ini, murid-murid, akan menjamin kebahagiaan dalam kehidupan. Selain daripada itu, dalam mempraktikkan kepribadian mulia, ia juga akan memberikan ketenangan jiwa kepada diri. Selain itu juga murid-murid, kita akan dihormati dan dipandang mulia oleh orang lain. Untuk pengetahuan murid-murid, apabila kita berkepribadian mulia, kita akan menjadi suri teladan kepada orang lain. Kita akan menjadi contoh, menjadi inspirasi kepada rakan-rakan kita. Selepas itu, apabila kita mempraktikkan kepribadian mulia, kita mudah untuk mencapai matlamat hidup yang kita ingini. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat apakah perbandingan tingkah laku berkepribadian mulia dengan bukan berkepribadian mulia. Individu yang berkepribadian mulia akan sanggup menghadapi cabaran dalam kehidupan, manakala individu yang bukan berkepribadian mulia akan mudah putus asa dalam usaha mencapai kejayaan. Selain itu, individu berkepribadian mulia akan sentiasa bersyukur, manakala individu bukan berkepribadian mulia akan khianat dan bersangka buruk. Seterusnya, individu yang berkepribadian mulia akan berjimat cermat dalam perbelanjaan, akan bekerjasama dan saling menolong dan sentiasa amanah dalam setiap pekerjaan. Manakala bagi individu yang bukan berkepribadian mulia, mereka akan tamak, boros, mementingkan diri sendiri dan juga suka bersikap pemarah dan tidak sabar. Di sini, cikgu ada sediakan satu latihan kendiri kepada murid-murid. Mari kita lihat latihan kendiri ini. Berdasarkan gambar tersebut, apakah yang murid faham? Soalan yang pertama, senaraikan sikap berkepribadian mulia dalam gambar di atas. Soalan yang kedua, jelaskan kepentingan sikap berkepribadian mulia dalam situasi di atas. Cikgu mahu murid-murid semua berkongsi jawapan di dalam ruangan komen. Akhir sekali murid-murid, cikgu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana sudi menonton video pengajaran dan pembelajaran cikgu pada hari ini. Murid-murid, jangan lupa ya untuk like, komen, kongsi dan subscribe video ini. Semoga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih.